Saya rasa bersyukur sangat, banyak soalan terjawab hari ini. Kenapa saya datang sini? Jadi saya nak lebih memahami tentang training. Selama ni saya tak faham training ni boleh buat duit ke atau boleh bantu orang lain dari sudut apa, sebab saya banyak pergi kelas lain, tak sama macam hari ini, dan hari ini banyak dapat jawapan lah. Dua perkara yang paling saya rasa best sangat lah sesi hari ni adalah, sesi ni dia sangat structure dan ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Saya rasa yang paling mahal adalah 10 perkara yang kita buat tu, macam mana kita nak dapat orang rasa nak sentiasa bersama dengan kita, macam mana kita nak launching, macam mana kita nak tarik mereka supaya bersama dengan kita. Itu ilmu yang sangat mahal bagi saya. Yang kedua bagi saya adalah teknik, macam mana kita nak buat marketing, macam mana kita nak launch sesuatu produk kita, launch kita punya servis, launch kita punya program. Perasaan saya hari ini saya puas, saya gembira, saya rasa bersyukur sangat. Banyak soalan terjawab hari ini dan saya rasa macam, ya Allah, kelas ni kan sepatutnya saya dah pergi lama lah. Hari ni Allah buka pintu untuk saya hadir kelas hari ni. Saya tak sabar nak beri manfaat kepada orang lain, nak jadi legend di mata orang lain dengan izin Allah, insya-Allah.